Hmm. Hmm. Kos pergi hmm. Hmm. Cikgu, dia terus ambil, kita terus masuk. Kita akan buat jadual kan nanti kan? Kita akan terus buat, tak payah darab dengan apa-apa yang cikgu kan? Kecuali yang kos tetap tu untuk serapan. Kan cikgu? Serapan tu kita akan buat, kalau macam contohnya yang ni dia bagi RM10 terus masukkan RM10. Ada soalan tu tengok dia kena bahagi kan? Itu sebenarnya kalau contohnya yang dia tak bahagi tu, cikgu yang kena bahagi tu, apa yang bahagi apa? Unit bahagi ada. Ha. Hmm. Supaya tak dapat yang Hmm. Hmm. Ha. Hmm. Hmm. RM1,000. Hmm. Bahagilah. Jumlah tu bagi dengan harga. Faham. Yang ni sebagai satu unit produk. So that's why kita tahulah. Faham. Setiap tu kena bahagi lah. Sebab tadi saya ada buat satu soalan tu. Bahan langsung, buruh langsung, overhead berubah dia bagi. Overhead tetap tiba dia tak bagi seunit. Dia bagi dia tak ada cakap seunit cikgu, tapi cikgu dia buat jadual macam ni, tapi amount dia kecil-kecil. Yang lain tu besar. Ada soalan dia sekejap Saya tak teruskan buat sebab saya tak ada skema. Ubah. Ini STPM 2020. Hitung kos ni. Saya rasa sekejap ni. Dia just cakap, yang ni dia cakap seliter. Maksudnya dia keluar seunit lah kan? Maksud dia. Betul lah.
Yang ni tadi katalah seliter. Semua saya tadi unit-unit tak ada dah keluar. Rupa-rupanya dia keluar seliter. Tak perasan. Tapi ni dah buat dah. Cuma saya stop sampai kira yang buat jadual tu masih tak buat dah sebab saya tak ada skema jawapan. Nanti nak buat yang apa nama tu? Marginal punya apa? Apa kita panggil tu? Kita nak kena buat penyata pendapatan tu. Yang tu nak buat kan dia ada kira-kira kan. Sekarang ni saya dah start. Okay dah tak apalah. Faham. Hmm. Okay. Faham sebab nombor dia dah lain. Cikgu saya pun main. Cikgu kalau saya tak main-main result saya mesti cantik. Betul.
Hmm. Hmm. Ha. Sebab saya baca ni, saya fikir sebab sebelum cikgu, saya akan buka buku ekonomi, pengajian am dengan perniagaan. Tapi perniagaan pun cikgu pun saya dah slow down sebab cikgu, dia hafal tu cikgu. Tapi tak masuk otak. Saya jadi macam saya tak tahu cikgu nak buat apa dah. Cikgu pengajian am tu, perniagaan tu dah bising dah. Macam kata dah kenapa macam ni semua. Tapi cikgu tak tahu lah, saya tak boleh cikgu nak menghafal, tak boleh. Lepas tu cikgu banyak cikgu dah hafal. Saya macam tak tahu nak buat apa dah. Lepas tu tinggal lagi baru minggu je. Lepas tu saya penat dah. Kalau macam contohnya ekonomi tu cikgu memang ada hafal. Tapi dia pemahaman tau. Kalau pemahaman tu saya okey. Jadi saya pun tak tahulah. Saya tengok orang sekeliling saya semua macam dah tinggi kan. Bagi saya lah, saya tak jealous dengan kawan-kawan saya semua markah. Sebab dulu saya, waktu saya sekolah SPM ke apa kan, memang jealous lah kalau kawan-kawan lebih ke apa kan. Tapi macam sekarang ni saya fikir, itu rezeki diorang. Macam rezeki saya akan datang ada juga. Macam hari tu pun ekonomi saya belajar cikgu. Tapi still dapat result teruk juga. Jadi saya macam fikir, sebab cikgu waktu tu, saya macam ekonomi tu waktu sebab exam dia kan sebelum raya haji tu kan. Saya belajar cikgu raya haji tu saya belajar ekonomi. Tapi waktu tu tiba-tiba cikgu kosong. Otak tu kosong. Ha. Lepas, lepas tu minggu ni saya dah start belajar macam balik sekolah pun saya tidur sampai tu macam tak lama dah cikgu. Lepas tu saya macam belajar, lepas tu buat saya bangun pagi semua. Lepas tu hari Khamis tu saya start nak buat KK balik. Nak siapkan semualah. Kiranya kerja nak kena hantar dah. Padahal saya dah siap semua. Tiba-tiba cikgu macam ada lagi kena buat tau. Bila kena buat tu cikgu, saya macam otak saya ni dah. Bila dia cakap pasal KK je, terus otak saya dah penat tu cikgu. Saya macam saya nak belajar. Tapi kan KK ni tak habis-habis macam ada. Benda tu, jadi macam kita nak fokus dah. Tapi macam ada lagi benda tu. Bila buat KK tu cikgu, energi saya macam dah drain tau. Dia macam dah habis. Lepas tu, hari Khamis dah habis dah. Lepas tu saya balik rumah kan. Start balik Khamis tu cikgu macam dah start cuti kan. Bila start cuti ni kan, saya dah macam saya perasan kat diri saya dah start ada perasaan malas tu balik dah. Lepas tu rasa macam, kalau contohnya waktu sekolah elok pula bangun pagi-pagi pukul 4 macam tu kan. Ini tiba-tiba dia tak boleh bangun dah. Macam tu. Itu macam saya kata hari ni saya malas kan tak boleh saya kena buat account. At least account dikira-kira. Dia faham. Dia macam kalau sebab ekonomi, buku ekonomi saya semalam belajar ekonomi. Lepas tu cikgu ekonomi saya pinjam buku ekonomi saya. Jadi saya tak ada buku dah nak belajar. Lepas tu saya kata kat cikgu tu saya belajar. Sebab dia nak buat, dia tu penanda kertas cikgu. Jadi nak tengok soalan-soalan yang macam dia nak predict lah soalan apa yang masuk. Lepas tu nak bagi latihan. Jadi dia nak kena buat analisa semua. Dia perlukan buku. Lepas tu dia kata kat saya nak belajar. Lepas tu saya kata kat dia, saya tengah belajar lah cikgu. Lepas tu dia kata kat saya, alah tapi dekat kiranya
Yang lain semua duduk jauh-jauh. Saya dengan dia je duduk dekat tau. Dah tak nak. Lepas tu kan, tak boleh dah cikgu sebab tu kan last yang guna buku ni. Lepas tu dia kata, macam dia kata lah, macam dia rasa macam dihargai lah sebab kita belajar subjek dia. Lepas tu saya macam, saya bukan cakap setuju, saya cakap macam tu dengan cikgu tu bukan sebab saya nak bangga ke tak. Sebab saya macam, bila cikgu kita rasa kita nak belajar subjek tu, kita dah tak kat mindset kita nak belajar tu. Tiba-tiba macam, kita tak belajar, kita jadi frust sebab kita dah halfway dah. Lepas tu macam tu lah, Ustaz kata tak apa nanti Sabtu Ahad ni awak belajar subjek lain dulu. Nanti subjek tu nanti awak sambung hari Isnin ni. Saya cakap okey lah, apalah. At least adalah masa untuk saya belajar akaun pula kan. Ha. Boleh cikgu. Nanti dulu lah sebab tadi dah saya buat dah. Jualan. Pula kos jualan. Cikgu doakan tau yang soalan ni keluar, topik ni. Saya harap sangat yang ni, lepas tu topik, apa nama tu, topik ni, topik bab 1, lepas tu variance, lepas tu pembuatan keputusan, tolonglah saya tak sangat. Itulah. Okay. Tapi cikgu, hari tu cikgu, kita ada buat soalan. Lepas tu cikgu kata inventory awal dia tak payah letak. Macam yang ini, dia ada inventory awal ke soalan ni?
Oh yang cikgu kata tak kosong tu sebab tadi inventory awal Oh, okay. So, yang kiranya inventory awal ni dah harapkan kenapa? 2,000 cikgu? Hmm. 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 Oh. Hmm. Hmm. Sebab dia macam pas dia ambil pas punya. Ha. Oh, dia kata 2,000. 2,000 tu kita kena darabkan dengan yang seunit tu. 20 dan 40 kan? Ha. Okay. Hmm. Kejap, kejap. Kejap. Kos pengeluaran tu mana tadi? Soalan. Pengeluaran. Oh. Oh, jap. Highlight jap. Okay. Dia mention 2 kali Okay. Ni kos pengeluaran Okay. Lepas tu cikgu? So, 20,000 ni dah harapkan dengan 42 lah kan? Hmm. Cikgu, saya nak tanya. Kenapa cikgu setiap kali kalau contohnya akaun kan cikgu kan? Dia bagi penyata pendapatan ni tapi yang kita selalu tak guna sangat maklumat dia kat dalam ni. Kita akan tengok kat ayat dia. Apa function dia bagi sebenarnya? Ha. Ya kita guna untuk jualan je. Tapi macam inventory tu kita kan guna daripada ayat dia. Oh. Oh. Okay. Faham.
Pinter lah. Biasanya tak. Ah. Sampai 7,000. Tak dapat event tu. Sekejap cikgu je. Saya nak salin. Event akhir. Akhir. Pengeluaran. Tolak. Jualan. Sama dengan inventory. Okay. RM7,000. Yang tu biasa apa cikgu? Pagi. Esok ada ke? Esok ada? Esok ada? Ramai cikgu. Ambil account. Lepas tu cikgu kan result baru kan. Senior saya, kelas account ada 13 orang. 8 orang cikgu dapat 3 poin lebih. 3 poin lebih. 3 poin PNGK orang dapat 3 poin lebih. Kiranya memang daripada 17 tu, 13 orang tau. 5 orang lah yang tak dapat 3 poin lebih. Hebat cikgu kan? Betul lah.
Hmm. Oh. Saya tengok. Oh, ini kalau yang ada je lah kena tolak. Kalau tak ada tak bayar. Yang ini apa tadi? Tolak kos berubah jualan. Kos berubah jualan. Tapi yang ni kalau ada je kan? Kalau ada jualan, maksud cikgu? Harga dia? Oh, unit. Unit. Sekejap 15 unit tu ke? Dengan oh. Cikgu, minta maaf ya cikgu, saya banyak sangat mencelah tau. Tapi ini untuk faham. Okay. Contohnya cikgu, ayat yang bawah ni sebenarnya macam ni. Saya cakap, cikgu cakap betul ke tak tahu. Contohnya dia kata dia mengeluarkan 20 unit. Maksudnya satu syarikat tu dikeluarkan barang tu 20,000 unit. Lepas tu dia jual 20,000 unit. Lepas tu dia tambah lagi keluaran ni 2,000 unit. Betul tak? Awal. Oh. Oh. Yang ni maksudnya cikgu baki je lah. Oh, baki. Oh, okey. Itu yang kadang-kadang saya tak faham tu ayat yang dia kata inventory benda tu. Okay. Hmm. 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 Sini just tambah, lepas tu tolak je lah kan cikgu. Lepas tu kita akan dapat margin. Apa margin dia apa? Margin semua. Tu je lah kan. Okay. Okay. InsyaAllah. Hmm. 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 Hmm.
Pengeluaran lah. Cikgu kejap. 20,000. Sekejap. Okay. 20,000 sebab gunakan overhead. So, kos pengeluaran darabkan dengan marginal cikgu. Ini kita buat marginal kan? Ha. Tapi dia akan wujud balik kita. Ya. Cikgu. Cikgu pernah cakap dulu. Dekat bahagian belanja tu, belanja overhead bilangan dia akan ada. Yelah dia overhead perubahan tak ada. Dia ada tetap je. So, yang berubah ada jualan je kan? Belanja jualan. Okay. Boleh. Tapi cikgu kan dekat kos pengeluaran dia tak tricky Dekat kos pengeluaran dia kita cari-cari tak tricky sangat. Yang macam kita buat hari tu susah sikit. Faham. Kalau macam tu lain kali kalau ada soalan tu tak bagi seunit terus saya terus buat je lah. Boleh juga kan? Terus buat siap-siap. Okay. Faham. Okay. Apa maksud yang kena asingkan tu? Yang cikgu cakap asingkan tu kenapa?
Oh. So jadinya yang belanja tadi tu dia naik atas pula. Kalau cikgu saya tulis yang dekat bawah juga boleh ke? Macam mana kita nak tahu kena asingkan ke tak? Hmm. Oh. Ha. Hmm. At least sebab saya takut nanti ada soalan yang tak perlu asingkan saya pergi asingkan. Yang soalan so saya takut. Hmm. Kiranya ada ayat ni baru asingkan. Kalau dia tak ada ayat ni maksudnya letak sekalikan dengan. Tapi cikgu kalau ayat dia tak ada, macam ni kita nak tahu kos berubah ni ada? Nombor dia mana kita nak dapat? Ha. Faham. Ah, faham. Okay. Hmm. Cikgu. Belanja strategi. Oh, yang ini tetap. Tadi kita buat berubah. Oh. Yelah sebab tadi tu kita kira hanya kita kira untuk berubah je. Jadi baki dia tu ada tetap lah kan semua. Betul tak? Okay. 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 InsyaAllah. Okay. Okay.
Hmm. Mm. InsyaAllah. Hmm. Tapi kalau saya nak buat yang untuk apa? Soalan ni diminta untuk kos serapan pun boleh lah kan? Saya try. Hmm. Ha. Okay. Oh, kelas sepatutnya pukul 8 je. Saya ingat pukul 9. Ya. Oh, okay. Okay. Ya. Oh, cikgu awalkan ni. Okey lah.